Hidayah ni ada hidayah al-fitrah, hidayah semula jadi. Ada makhluk yang ada nafas, ada makhluk yang tak ada nafas, pohon kayu. Itu hidayah al-fitrah. Manusia, binatang, termasuklah binatang darat, binatang laut ada nafas. Itu fitrah, hidayah fitrah, menyamuk. Kemudian hidayah panca indera, al-hawas, hidayatul hawas. Hidayah panca indera ni ada pada makhluk-makhluk yang ada nyawa. Binatang, budak-budak kecil, orang tua, orang ada akal, tak ada akal, ada hawas, ada perasaan sakit. Kalau sakit melapak mendatang. Budak-budak kecil itu kalau sakit menangis, lapar dia menangis. Ini hidayatul hawas. Yang kedua, hidayatul akal. Hidayah akal ni pada manusia, binatang tak ada. Binatang tak ada akal. Perasaan ada, akal tak ada. Manusia ada akal. Kemudian hidayatul din, petunjuk pada agama. Inilah yang dimaksudkan di sini. Yang kita minta tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ke jalan yang lurus yang betul wahai Tuhan kami. Itu. Ini hidayatul din. Ini sangat penting. Kita minta jangan palingkan hati kita setelah jadi orang Islam, jadi murtad. Disebut hadis, ada kalangan kamu yang beramal dengan amal ahli syurga sepanjang hidup dia, sehingga serta lagi nak mati buat amal ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang buat amal ahli neraka, jahat, bukan main, ngawi jahat, serta lagi nak mati, tiba-tiba buat amal ahli syurga, masuk syurga. Jangan main-main, jangan main. Ini hidayah daripada Allah Ta'ala. Jangan main, jangan main. Sebab tu kalau kita nak ambil pengajaran, ambil pengajaran orang yang sudah mati. Orang hidup ni belum tentu lagi. Kadang-kadang nak mati je jahat. Yang pentingnya seorang tu sebanyak masa baik daripada masa yang muda sama masih baik. Kalau bolehnya dekat nak mati tu baik, husnul khatimah. Mula-mula jahat, lepas tu dekat nak mati jadi baik. Ada orang macam tu. Kita tak sedar ni, kita duduk baki emung dulu jahat. Jangan main. Ini. Dan sebab itulah kita suruh ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan, tiap-tiap rakaat sembahyang. Hidayatul din. Ini kurnia daripada Allah. Rezeki pun kurnia juga, sihat kurnia juga. Tapi kurnia yang paling besar ialah hidayah, petunjuk.